betul kuda putih ni. Mai dah tahu. Dia dah confident dah. Dah tahu. Pantai tapi pakai tak sharing. Kejamah cas. Cas tenaga dia. Saya busy ya. Sebab kita akan back to back pergi Johor. Johor keluar macam sebelah rumah aja. Betul. Johor Baru kalau orang Johor, pure Johor dia tak panggil Johor Baru tu Johor Baru. Orang pure Johor akan panggil Johor je. Walaupun Johor tu sebenarnya fun fact. Walaupun Johor tu sebenarnya seluruh Johor tapi tetap nak buat macam tu. Johor Baru. Macam itulah. Aduh. Kita kat mana? Hari ni kita dekat Jepun guys. Minggu lepas dah dekat Thailand. Hari ni kat Jepun. Kita worldwide. Wow. Nampak ni. Makanan Jepun ya. Makan sihat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak bergoreng. Tapi tadi Allah. Kita kat dalam Oh, ni. Kaki bontot kat sini, kaki kat sini. Gitu. Tapi biasa kalau mungkin ada dekat sini. Oh. Okey, faham. Nak singgah jadi assistant KJ. Okay. Koordinator kita, director, fotografer. Okay, yang nakkan khidmat KJ boleh roja-roja. Boleh follow TikTok KJ ya. Muka-muka kena halau. Ini sikit terlambat. Kena. Kat mana ada beri? Masam tak? Sini manis juga. Manis. Kalau manis boleh. Apa? Habis licin. Ni sampai buah-buah dalam air pun dia korek-korek. Sini. Okay, so ni environment kedai dia. Cantik, macam very aesthetic. Boleh. Sekejap, vlog dulu. Kita ada security guard kat sini. Garang sikit, garang. Baju sama dek. Baju sama. Baju sama. Tak nampak file. File lah meja. Mana lawak? Balik. Dah siap makan. Dah kenyang. Ni, tumbler. Okay, mari. Buat je lah video estetik. Mana lampu kita? Apa tak dengar. Lampu kita mana? Lampu. Okay, cuba. Sebelah tadi tu, yang sebelah tadi tu.
Aduh, dia dah balik dulu. Katak jangan main Update. Sekarang ni kita dah sampai di Sembang Lenggam. Awas, zon operasi nak laju. Awas. Tegak kamera aku. Okay, nasib baik kita punya Lambo ada orang kata emergency brake. Wah. No problem. Nasib baik. Oh, patutlah kita naik Lambo hari ni laju betul sampai. Haus. Udah haus. Dekat betul. Ni buat apa ni? Kita dah berapa minit dah sampai? Okey. Kita mana? Hitam. Allah. 13 km. Okay. So tunggu je lah dalam kereta ni. Oh, ngantuk. Baru 3.30. Tapi kan saya nak tanya satu soalan lah. Kenapa bila pergi kita terasa lama, balik terasa awal? Betul? Adakah itu fakta atau mitos? Betul. Semoga kan saya. Dengar tu driver cakap. Mungkin Dia rasa benda tu ataupun orang kata rasa benda yang sama. Sama Mungkin sebab daun-daun ni dia selawat kot. Mungkin lah. Kan nak batu.